Wah, nice lah kereta ni kan. Tak tahu aku boleh duduk ke kan. Aku try. Ya, budak kecil kan. Tak buat lah. Nampak kaki aku pun tak boleh masuk kan. Oh, aku ni budak kecil rupanya kan. Oh, ya, budak kecil kan. Kau tengok yang YZF M1 engine V4 architecture dalam seluar aku ni tak naik daripada beberapa hari kan. Itu aku geram tu kan. Kau tengok sini. Ini apa? Aku tak tahu lah. Ini kereta budak kecil kan. Tengok power supply dia kat belakang ni je. Tak tahu lah. Ada 2 steering tu. Oh, steering. Ini steering ke? Ni bolt size berapa ni? 12 ke? 14 ke? Aku tak tahu lah. Ni. Tengok sini. Yalah. Lepas tu kena ada token gitu kan. Aku memang tak ada wang gitu. Mau on mesin kan. Inilah driving experience dengan apa, kereta budak kecil rupanya kan. Kereta budak kecil kan.